Kampung Selat Pulau. Selat Pulau. Bukan Kampung Gajah. Kampung Gajah sana. Demo dapat nama pulau tu. Kampung Gajah apa je salah? Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ni Opah jalan-jalan cari durian. Kampung Pasir Salak, Kampung Gajah. Opah kat sini kan apa saja jalan-jalan nak menengok kawasan ni. Sebab kawasan Kampung Gajah sekarang ni, Pasir Salak, Kampung Gajah, Cangkat Lada dah macam lambakan durian. Banyak sangat. Tepi-tepi jalan akan jumpa orang menjual durian. Ini Opah pergi tempat pemborong lah saja nak tengok. Tu dia. Baru minum pagi. Maaf ya teman ngambil gambar engkau makan. Boleh. Nah. Makan sekali. Memang atuk ada bawa bekal. Atuk tapi belum makan lagi. Ni dia semua orang kuat dia ni. Tu dia. Mika pun boleh. Berapa sekilo? Ni sekilo RM8. RM8. Kalau yang C tu? Si RM6. RM6. Okey pula budak-budak ni bila Opah cakap nak ambil gambar kat mereka. Tak adalah menyombong langsung pun. Musim-musim durian ni kamu faham je lah. Orang tak garang pun jadi garang. Dema takut kita nak ngendin durian dema. Atuk dia paginya ambil makanan dia, dibawa kat sini makan dengan budak-budak ni sekali. Aja haru atuk. Opah suruh dia makan dalam camper tu macam biasa. Lepas tu dibagi mereka durian ni. Suruh mereka makan. Memang elok. Opah lalu makan sehulah. Isinya tebal benar. Opah dah tak lalu dah nak makan banyak. Dia suruh mereka makan dengan nasi lemak. Tak pernah semua hidup Opah makan durian dengan nasi ke. Nasi lemak ke. Hei, aja haru pula budak-budak ni. Disuruh mereka cuba. Mereka kata sedap. Atuk tu mencuba tu. Orang kampung tengah moncak ni kena moncak dekat orang sini lah. Nasi lemak dengan durian ke? Ini namanya nama durian ni. Durian ni. Tu dia sini. Durian macam. Itu maknya ni. Boleh mesti Bagai royal cakap dah. Elok-elok duriannya komo. Opah dah janji dengan orang nak 10 biji. Kalau tidak Opah dengan muka tak malunya minta kat mereka ni nak beli 10 biji. Walaupun mereka tak jual runcit. Tapi dah janji dengan orang tak adalah Opah minta nak beli kat mereka ni. Opah beli pun bukan Opah nak makan. Sebab anak nak balik Opah beli kan ni. Untuk mereka je lah anak-anak Opah. Ni abang ni. 7. 5. Apa? 35 betul, B. Kali. B 35 betul. Dah ayup. 47 betul. Kan dia lah kena ayup ni. Penat. Dia kalau yang ni atuk pegang RM8 sekilo. Tapi borong. Tengok atuk suka berbenar dekat dia. Tengok bergambar tu. Alhamdulillah terjumpa lagi subscriber Opah dekat sini. Bergambarlah Opah dengan dia buat kenang-kenangan kami. Mana tahu tempat lain jumpa lagi, insya-Allah. Ini pun sama game motorhome, tak sengaja terjumpa dekat sini juga. Dia orang datang siapa Opah kat sini. Alhamdulillah. Itulah satu minat, satu hobi. Jumpa mana-mana semua jadi kawan. Yang buat konten tu siapa orang ni? Opah terror. Opah ambil gambar pun gigit. Sekarang ni Opah nak pergi tempat yang Opah nak ambil durian 10 biji yang dah janji tu. Harga borong RM6. Harga borong RM3.
Yang itu RM3. Jualan 8. Jualan 8. Nah, buat betul kan dia. Khalid menengok depa ni menaikkan durian. Boleh ambil ya? 2, 4, 6, 8. Lagi 2 biji ah. Ha. Bik je lah. Boleh campur sekali yang tu. Jom, Opah ni dah 2 tahun Opah pindah. Ini kita belanja lah. Pasal Opah 2 tahun tak dapat busang ni kan, Tupai kan. Tupai King! Wow! Tupai King! Isi Tupai King. Warna dia tak ada rasa, kita nak rasa dia. Rasa dia melekat kat tekak tu. Opah makan tak? Betul tak? Memang Dekat sini pun dia belanja Opah makan durian dekat sini. Alhamdulillah. Oh, ni memang lain rasa dia, Pak. lain, betul. Pak, bukan cakap main, Pak. Ini Bukan memang- main-main, betul. Betul, lain rasa dah. Memang rasa lain, rasa makan tak? Minta maaf lah Atuk tunjuk. Minta maaf betul-betul. Yang ini Opah lalu makan 2 ulas je. Itu pun Opah paksa. Memang Opah dah tak boleh makan durian banyak-banyak dah sekarang. Tak macam dulu dah. Ni kalau tak ada kerana anak ni memang Opah tak beli durian ni dah. Ini yang lain buat anak lain. Anak-anak Ini lain. Jual. Okey, sana lah Juno lagi. Tunggu dia nak masuk kebun. Kebun ni macam Opah dia, Opah dia. Lepas tu dia cakap tak apa dah nanti dia hantar dia kat sini. Bidan kau. Apa tu? Yang dulu malam tu buat RM1 buat. Ini tokek kecil je, tokek rawang. Bagus. Belajar esok tahu tengok. Kalau tahu esok kan, tengok bila macam ni buah ni, cup warna kuning. Cup ni susu dia tahu. Kalau korang nak cari durian kawasan ni, korang lalu jambatan Sungai Perak tu. Lepas tu korang akan jumpa Tugu Durian tu. Laluan itu tu semua kiri kanan ada orang jual runcit buah. Ni Tok buka yang beli tadi tu 10 biji tu. Bola ni lah. Yang ini sama yang macam Opah makan tadi. Dia bagi si tebel. Inilah semua hasilnya. Ayah Atok membuka lagi satu. Okey jugalah. Alhamdulillah lah. Oh ini pun elok juga. Elok. Sekarang ni tengah buah durian banyak. Korang kalau nak makan durian yang baru, korang datang aja ke Pasir Salak. Kalau lepas aja jambatan Sungai Perak tu, korang lalu, orang tengok aja kiri kanan. Banyak korang akan jumpa. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.